Hai semua, hari ini kita akan melihat 5 wanita paling dibenci dalam sejarah. Ada yang dituduh membunuh dan mengkhianat. Yang lain pula menjadi simbol skandal, ketamakan atau bencana politik. Tetapi adakah mereka benar-benar penjahat atau mangsa kabar angin dan propaganda? Daripada permaisuri yang terkenal dengan reputasi buruk hingga perempuan simpanan yang kontroversi. Ini adalah kisah di sebalik beberapa wanita paling dibenci dalam sejarah. Hai semua, hari ini kita akan melihat Lucrezia Borgia, Seorang wanita bangsawan Spanyol Itali yang berkahwin dengan beberapa bangsawan Itali terkenal pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Ini adalah satu tempoh yang terkenal dalam sejarah Itali. Zaman Renaissance, Michelangelo, Da Vinci dan Perang Itali. Tetapi kisah Lucrezia sama menariknya. Dan terdapat banyak mitos dan legenda gelap yang menyerubungi hidupnya. Ini adalah kisah beliau. Lucrezia Borgia dilahirkan pada 18 April 1480 di Subiaco, yang ketika itu merupakan sebuah bandar di luar Rom. tetapi kini merupakan sebuah kawasan pinggir bandar ibu kota Itali. Bapanya ialah Rodrigo Borgia, Seorang warga Spanyol yang berasal dari kawasan berhampiran Valencia, tetapi yang telah pergi ke Rom pada pertengahan abad ke-15. Dan ibunya ialah Vanessa di Catenay. perempuan simpanan utama Rodrigo. Di Rom, Dia dengan cepat naik pangkat dalam gereja Katolik Roma di bawah naungan bapa saudaranya, Alfonso, yang telah dipilih sebagai Paus Calixtus III pada tahun 1455. menjelang akhir tahun 1450-an, Rodrigo adalah seorang kardinal. Sebuah jawatan berkuasa dalam negara, kepausan yang sama berpengaruh yang menguasai sebahagian besar Itali Tengah pada masa itu, Jauh melampaui Vatikan. Tetapi Rodrigo bukanlah seorang kardinal biasa. Dia mempunyai ramai perempuan simpanan dan mempunyai beberapa orang anak. Walaupun perkara ini bukanlah luar biasa bagi golongan gereja pada masa itu, Terdapat banyak hipokrasi dalam gereja pada tahun-tahun ini kerana walaupun nilai hidup selibat ditekankan, mereka yang memegang jawatan tinggi secara terang-terangan mengabaikan perkara ini dalam kehidupan pribadi mereka yang rahsia. dan kerana perkara ini, Tingkah laku mereka menjadi bahan kritikan di kalangan pembaharu gereja pada zaman itu. Dengan Vanessa, Rodrigo mempunyai 4 orang anak, Dan Lucrezia berbaik-baik dengan adik-beradiknya. terutamanya abangnya, Cesare. Kedua-duanya menunjukkan kasih sayang yang mendalam antara satu sama lain. Dan Cesare akan terus memainkan peranan penting dalam kehidupan adiknya pada masa akan datang. Tetapi ikatan yang kuat ini kemudiannya akan membawa kepada beberapa kabar angin buruk. Sebagai anak perempuan kepada salah seorang tokoh agama yang paling terkenal pada zamannya, Lucrezia telah diberikan pendidikan yang sangat mendalam dalam pengajian humanis baharu yang telah dibangunkan di Itali semasa zaman Renaissance dan yang memfokuskan kepada penulis-penulis Yunani dan Rom purba. Dia diajar oleh Adriana Orsini dari Milan. Dengan bimbingan Orsini, Lucrezia mempelajari beberapa bahasa dan dia fasih pada kemudian hari dalam bahasa Spanyol, Katalan, Perancis, Itali dan Latin. Manakala pendidikan humanisnya pasti merangkumi asas kukuh dalam kesusasteraan Yunani dan Rom, retorik, politik, logik dan falsafah, subjek teras dalam kurikulum humanis. Lucrezia sedang membesar pada zaman yang penuh pergolakan dalam sejarah Itali. Walaupun Itali pada masa ini merupakan pusat tamadun Eropah dengan bandar-bandar seperti Rom, Florence, Venice dan Milan, menarik para seniman terhebat pada zaman itu. Dari segi politik, semenanjung itu berada dalam keadaan huru-hara. Ia tidak bersatu, tetapi telah terbahagi kepada lebih daripada 24 buah negara, kota besar dan kecil. Yang terpenting ialah Republik-Republik Perdagangan Maritim Genoa dan Venice. Beberapa negara kota di utara, Seperti Kadipaten Milan, Ferrara dan Urbino, Florence, di Tuscany. yang kelihatan seperti sebuah republik, tetapi sebenarnya diperintah oleh keluarga Medici yang terkenal, dan negara kepausan yang diperintah dari Rom di tengah Itali. Di selatan, kerajaan Naples dan Pulau Sisili dikuasai oleh Spanyol. Tambahan pula, sejak tahun 1494, satu siri peperangan tercetus yang diawasi oleh Spanyol dan Perancis yang merupakan saingan untuk penguasaan di semenanjung Itali selepas Perancis mula cuba mendapatkan pengaruh di utara negara itu. Semua ini penting untuk Lucrezia kerana bapanya mengatur beberapa perkahwinan untuknya yang bertujuan mengukuhkan kedudukan keluarga Borgia dalam lanskap politik yang penuh dengan liku-liku ini. Ketika dia baru berusia 10 tahun, bapa Lucrezia telah menjodohkannya dengan seorang bangsawan dari Valencia. Tetapi ini dan beberapa lagi urusan perkahwinan lain
telah dibatalkan. Dalam tahun-tahun berikutnya, apabila nasib politik Rodrigo berubah-ubah pada awal tahun 1490-an, kuasa tawar-menawarnya berubah secara mendadak pada Ogos 1492 apabila beliau memenangi pertandingan untuk menjadi paus seterusnya. Sebagai Paus Alexander ke-6, beliau berjaya merundingkan pakatan perkahwinan yang jauh lebih menguntungkan melalui Lucrezia. Pada 12 Jun tahun 1493, Beliau kemudiannya berkahwin dengan Giovanni Sforza, seorang ahli keluarga Sforza yang berkuasa, yang memerintah Kadipaten Milan dan beberapa negeri kecil lain di utara Itali. Perkahwinan pertama ini hanya bertahan sehingga tahun 1497. Pada masa itu, Paus telah memutuskan bahawa pakatan dengan keluarga Sforza bukan lagi pilihan terbaik. Dan pakatan perkahwinan yang lebih baik mungkin dapat dirundingkan melalui Lucrezia jika perkahwinan itu dibatalkan. Ini telah dipersetujui oleh Sforza selepas sedikit tekanan diberikan. Dan dia, dengan agak memalukan, menandatangani satu dokumen yang mengisytiharkan bahawa dia tidak dapat menyempurnakan perkahwinan itu disebabkan oleh masalah mati pucuk, dan ini adalah alasan yang cukup untuk pembatalan perkahwinan diberikan. Namun sebagai tindak balas, adalah dipercayai bahawa Giovanni Sforza yang terhina mula menyebarkan gosip yang mendakwa bahawa Lucrezia terlibat dalam hubungan seksual dengan abang-abangnya dan bapanya. Pada ketika ini, Lucrezia semakin menghampiri usia dewasanya dan kabar angin tersebar luas bahawa dia sedang mengandung pada waktu pembatalan perkahwinan itu disebabkan hubungan sulit dengan seorang pegawai istana yang bekerja untuk bapanya bernama Pedro Calderón. Peristiwa yang berlaku selepas itu agak samar-samar. Lucrezia menghilang dari khalayak ramai untuk beberapa waktu dan mungkin telah melahirkan anak pertamanya hasil hubungannya dengan Calderón dalam minggu-minggu berikutnya. kemudian Calderón menjadi mangsa kepada kekejaman keluarga Borgia dalam menyingkirkan masalah yang memalukan. Jadi, dia ditemui mati di Sungai Tiber pada awal tahun 1498. Suami keduanya, Alfonso dari Aragon, juga menerima nasib berdarah yang serupa. Alfonso ialah sepupu kepada keluarga di Raja Spanyol kerana berasal daripada keluarga di Raja Aragon. Raja bagi negeri itu ialah Ferdinand dari Aragon, salah seorang daripada dua pemerintah Spanyol pada akhir abad ke-15 bersama isterinya, Isabella. Perkahwinan Lucrezia dengan Alfonso pada tahun 1498 adalah sebahagian daripada keputusan bapanya untuk sementara menyokong pihak Spanyol dalam peperangan Itali. Tetapi perkahwinan itu hanya akan bertahan selama perubahan pakatan diplomatik Paus Alexander. Walaupun ia adalah satu jodoh yang baik kerana kedua-duanya sebaya dan dikatakan telah jatuh cinta dengan begitu mendalam pada tahun 1500. Keluarga Borgia memutuskan untuk mula menyokong Perancis sekali lagi. Oleh itu, keluarga Borgia memerlukan Alfonso disingkirkan. Dan dia juga dengan cepat ditemui mati di Rom. Lucrezia mungkin telah bersubahat dalam pembunuhannya. Walaupun perkahwinan itu sudah pun menghasilkan seorang anak lelaki yang dinamakan Rodrigo, sempena nama datuknya Paus. Perkahwinan ketiga dan terakhir Lucrezia berlangsung 2 tahun kemudian. Ini adalah perkahwinan beliau yang paling terkenal setakat ini dan mungkin inilah sebabnya ia bertahan. Suami barunya ialah Alfonso d'Este, Anak lelaki dan pewaris Ercole d'Este, duka bagi negeri kota penting Ferrara di utara Itali. Dia tidak lama lagi akan menggantikan ayahnya dan menjadi duke sendiri pada tahun 1505. Perkahwinan itu diraikan pada awal tahun 1502 dan akan kekal sepanjang hayat Lucrezia. Ia akhirnya menghasilkan beberapa orang anak. Walaupun asal-usul anak-anak ini mungkin boleh dipertikaikan, kerana Lucrezia, seperti suami barunya, terlibat dalam beberapa hubungan sulit sepanjang tahun 1500-an dan 1510-an. Ini termasuk hubungan jangka panjang antara Lucrezia dan Markis dari Mantua, Francesco Gonzaga. Dan satu lagi, hubungan sulit dengan komposer dan ahli teori sastra Renaissance, Pietro Bembo, yang secara meluas dianggap telah memformalkan dialek Itali Tuscan, yang kemudiannya menjadi versi standar bahasa Itali yang digunakan di seluruh semenanjung itu. Hubungan kekeluargaan Lucrezia dan banyak hubungan serta perkahwinannya menjadikannya tumpuan gosip liar dan banyak mitos di Itali pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Sebagai permulaan, terdapat banyak kabar angin tentang anak luar nikah hasil hubungannya dengan kekasih-kekasihnya. Yang pertama ialah Giovanni. Pada awal tahun 1498, yang dikhabarkan merupakan hasil hubungan terlarang Lucrezia dengan Calderón.
yang tidak berkesudahan baik, walaupun asal-usul Giovanni masih dipertikaikan. Selain itu, tuduhan hubungan sumbang mahram dengan abangnya, Cesare, berleluasa sepanjang hayatnya, terutamanya selepas suami keduanya dibunuh di Rom. Pada tahun 1500, dan Cesare sangat disyaki telah mengarahkan pembunuhan itu. Namun, tidak mungkin perkara ini ada kaitan dengan cemburu kekasih yang pelik, tetapi lebih kepada aktiviti politik Cesare pada masa itu. Abang Lucrezia telah bertindak sebagai bapa mereka, General Paus, dalam memperluaskan wilayah negara Paus di tengah Itali pada akhir tahun 1490-an. Dan keputusannya untuk membunuh Alfonso dari Aragon pada tahun 1500 adalah keputusan politik semata-mata yang berkaitan dengan penjajaran semula diplomatik kepausan dan pakatan dengan Perancis pada masa ini. Lucrezia juga membina reputasi sebagai seorang wanita penggoda sendiri, seseorang yang boleh memikat lelaki sesuka hati dan boleh meracuni mereka dengan mudah. Sebagai contoh, terdapat kabar angin mengatakan bahawa dia memakai cincin berongga yang boleh dibuka untuk membolehkannya menuang racun ke dalam minuman mangsa-mangsanya tanpa mereka sedari. Satu insiden terkenal yang dikatakan melibatkan dirinya ialah jamuan buah berangan, sebuah pesta yang diadakan di Rom pada 30 Oktober 1501. Di sini Lucrezia, abangnya Cesare, dan ayah mereka, Paus Alexander, dikatakan telah terlibat, boleh dikatakan dalam satu pesta yang hampir menjadi orgi yang melibatkan beberapa bangsawan Rom dan berpuluh-puluh wanita penghibur kota itu. Hanya ada satu catatan mengenai jamuan itu oleh ketua majlis di Mahkamah Paus pada masa itu, Joan Bouchard, dan kini dianggap bahawa kisah itu mungkin sepenuhnya direka untuk memburukkan nama keluarga Borgia. Namun ada kemungkinan bahawa Lucrezia bukanlah seorang femme fatale mahupun lebih terpalit skandal dalam kehidupan cintanya berbanding wanita bangsawan lain di Itali pada akhir zaman Renaissance. Tidak dapat dinafikan bahawa beliau dianggap sangat menarik oleh orang sezamannya. Tetapi rupa parasnya yang cantik tidak semestinya menyebabkan sebarang tingkah laku yang tidak bermoral. Sebaliknya, dia nampaknya telah dicap buruk kerana tindakan keluarganya yang agak meragukan pada tahun 1490-an dan 1500-an. Bapanya, Paus, mempunyai beberapa perempuan simpanan dan menggalakkan anak lelakinya untuk membina kerajaannya sendiri di tengah Itali, menggunakan sumber-sumber tahta suci Rom untuk melakukannya. Dan Cesare adalah bangsawan Renaissance yang paling terkenal buruk namanya, yang telah mencetuskan kekacauan di tengah Itali pada tahun 1490-an dan dikatakan menjadi pengaruh besar kepada Niccolo Machiavelli ketika beliau menulis risalah politik terkenalnya, The Prince, beberapa tahun kemudian. Kehidupan dewasa Lucrezia dihabiskan di Istana Este di Ferrara. Dimas suami ketiganya menjadi adipati pada tahun 1505. Seperti yang dinyatakan, dia terlibat dalam beberapa hubungan sulit, walaupun perkara ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mengikut piawaian Itali pada akhir zaman, Renaissance, keadaan ini menjadi lebih rumit apabila salah seorang kekasihnya, Francesco Gonzaga, telah dijangkiti sifilis sekitar waktu atau sejurus sebelum hubungan sulit mereka. Penyakit yang disebarkan melalui hubungan seksual yang telah membawa akibat yang dahsyat ke Eropah pada akhir abad ke-15 selepas hubungan orang Eropah dengan benua Amerika. Walaupun hari ini ia mudah dirawat dengan antibiotik, pada zaman awal moden, ia perlahan-lahan memusnahkan tubuh, bermula dengan ruam di sekitar kawasan kemaluan, kemudian merebak ke seluruh badan, dan akhirnya menyebabkan kecacatan dan seringkali menyebabkan keruntuhan pada bahagian tubuh seperti hidung jika penyakit itu berlarutan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Namun Lucrezia nampaknya tidak dijangkiti penyakit itu daripada Francesco, yang kurang cenderung dijangkiti oleh wanita. Ayahnya, Paus Alexander, meninggal dunia pada bulan Ogos 1503. Dia adalah seorang lelaki yang pelik, seorang putera Renaissance yang kejam, yang melanggar semua peraturan yang berkaitan dengan jawatannya, tetapi tetap dikenang dengan baik oleh beberapa paus lain pada zaman itu. Dengan kedudukannya yang semakin lemah selepas kematian ayah mereka, Cesare mula kehilangan kawalan ke atas beberapa wilayah di tengah Itali yang telah ditaklukkannya pada tahun 1490-an. Akhirnya, beliau telah ditangkap oleh Raja Ferdinand dari Aragon dan dipindahkan ke Spanyol pada tahun 1504. Beliau menghabiskan lebih daripada 18 bulan di penjara di sana sebelum melarikan diri dan melancarkan pemberontakan di utara negara itu, yang berakhir dengan kematiannya pada bulan Mac 1507. Jadi, dalam beberapa tahun saja pada tahun 1500-an, Lucrezia telah berubah
daripada menjadi anak perempuan salah satu keluarga paling berkuasa di Itali kepada menjadi seorang yang terpinggir, keturunan daripada keluarga Borgia yang telah jatuh. Dia mempunyai sekurang-kurangnya 8 orang anak yang kesahihan mereka boleh dipersoalkan dan mungkin seramai 10 orang Bergantung kepada asal-usul 2 orang lagi. Namun, beliau juga mengalami beberapa kehamilan sukar dan keguguran sepanjang tahun 1500-an dan 1510-an. Dan akhirnya, riwayat kehamilan dan kelahirannya yang berliku inilah yang membawa kepada kematiannya. Pada 14 Jun tahun 1519, dia melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamakan Isabella. Ia merupakan satu lagi kehamilan yang rumit bagi Lucrezia dan kali ini dia tidak pernah pulih sepenuhnya. Dia jatuh sakit selepas bersalin dan walaupun keadaannya bertambah baik selama beberapa hari pada minggu berikutnya, keadaannya semakin teruk dan dia meninggal dunia pada 24 Jun pada usia 39 tahun. Dia dikebumikan di gereja Corpus Domini di Ferrara. Tokoh utama terakhir dalam dinasti Borgia yang bergolak, yang begitu terkenal di Itali sejak pertengahan abad ke-15. Lucrezia telah menjadi salah seorang tokoh wanita Itali era moden awal yang paling banyak dikaji sejak kematiannya. Sebagai contoh, pada tahun 1833, penulis hebat Perancis, Victor Hugo, menulis sebuah drama pentas yang dinamakan sempena namanya, menisahkan semula versi kehidupannya. Manakala pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, beliau dipaparkan dalam pelbagai buku, filem, siri televisyen dan juga permainan video. Dalam karya-karya ini, banyak kabar angin yang mengelilinginya semasa hayatnya telah menjadi tumpuan utama. Catherine de Medici ialah ahli keluarga Medici yang terkenal dari Florence. Beliau kemudiannya berkahwin dengan bakal Raja Perancis dan menjadi permaisuri, namun suaminya meninggal dunia lebih awal, meninggalkan beliau untuk membimbing anak-anak lelakinya. Beliau tidak lama kemudian mendapat reputasi sebagai seorang permaisuri yang jahat dan gilakan kuasa yang meracuni musuh-musuhnya dan membantai orang lain, dan juga mempunyai kaitan dengan ilmu hitam. Tetapi adakah mana-mana kabar angin gelap ini benar? Ini adalah kisah beliau. Catherine de Medici dilahirkan pada 13 April 1519 di Florence, ibu kota Republik Florentin yang menguasai Tuscany dan tengah Itali pada zaman awal moden. Walaupun bandar ini secara nominalnya adalah sebuah republik, ia telah hampir tanpa selang dikuasai oleh keluarga bankir Medici sejak akhir abad ke-14. Mereka juga telah memainkan peranan yang sangat penting secara individu dalam zaman pembaharuan Itali. Dan Catherine ialah cicit kepada Lorenzo yang agung yang telah menjadi penaung dan menyokong Leonardo da Vinci, Michelangelo dan Sandro Botticelli antara lain. Walaupun zaman Renaissance Itali merupakan satu tempoh pencapaian budaya yang hebat di semenanjung Itali, ia juga merupakan satu tempoh ketidakstabilan politik yang mendalam ketika Perancis dan Spanyol, kuasa besar Eropah pada masa itu, berebut untuk menguasai hegemoni ke atas pelbagai negeri kota kecil di Itali. Pada masa kelahiran Catherine, keluarga Medici semakin cenderung ke arah Perancis. Dan sebagai hasilnya, ketika dia baru berumur 14 tahun dan selepas zaman kanak-kanak yang penuh pergolakan di mana kedua-dua ibu bapanya telah meninggal dunia. Sebelum dia berumur 1 tahun, Catherine telah berkahwin dengan Henry dari Valois, anak lelaki kedua, tertua kepada Raja Francis yang pertama dari Perancis. Perkahwinan itu pada mulanya sukar. Motif untuk penyatuan dinasti itu telah digagalkan pada tahun 1534 apabila Giulio de Medici yang sebagai Paus Clement ke-7 telah merundingkan penyatuan dengan Perancis meninggal dunia. Penggantinya, Paus Paul III kini memberikan sokongan kepausan kepada Spanyol dan menarik balik pencen kepausan yang telah diterima oleh Catherine sebagai sebahagian daripada perikatan perkahwinan. Selain itu, putera Henry menunjukkan sedikit minat terhadap isterinya pada tahun-tahun awal dan sebaliknya mempunyai beberapa perempuan simpanan dan malah jatuh cinta dengan salah seorang daripada mereka, Diane de Poitiers yang cantik, seorang wanita 20 tahun, lebih tua daripada Henry, tetapi dikatakan kelihatan jauh lebih muda. Selain itu, selama 10 tahun pertama perkahwinan mereka, pasangan itu tidak dapat mempunyai anak. Ini membuatkan Caterina, seorang wanita yang dianggap sebagai orang luar, menjadi lebih tidak popular di dalam Perancis. Sebagai hasilnya, dia mencuba pelbagai ramuan pelik untuk cuba hamil. Dan apabila akhirnya dia berjaya, syak wasangka bahawa dia terlibat dalam ilmu hitam atau sihir mula tersebar. Namun, lama-kelamaan, keadaan menjadi lebih baik. Catherine dipuji kerana pengetahuan dan kecanggihannya oleh Istana Perancis pada masa itu.
Tahun-tahun pun berlalu dan beliau merupakan tokoh penting dalam penyebaran zaman Renaissance ke utara, ke Istana Perancis di Paris. Selain itu, Bermula pada tahun 1544, Henry dan Catherine mula mendapat anak. Apabila seorang anak lahir, Yang lain segera menyusul. dan secara keseluruhan, terdapat 10 orang anak dalam tempoh 14 tahun berikutnya. 7 daripadanya hidup sehingga dewasa. Catherine juga telah berada dalam kedudukan untuk menjadi ratu. Pada tahun 1536, Abang Henry, Francis, waris tahta ayah mereka, Francis yang pertama, menghidap demam dan meninggal dunia. Henry kini menjadi pewaris tahta raja. Dan apabila raja yang memerintah lama itu akhirnya mangkat pada tahun 1547 Henry menaiki tahta sebagai Henry yang kedua. dengan Catherine sebagai permaisurinya. Namun, hubungan mereka Tetap dingin dalam banyak aspek. Dan Henry tidak membenarkan isterinya untuk menjalankan sebarang kuasa politik yang sebenar. Baiklah, Catherine kebanyakannya dibiarkan di belakang tabir. Sementara kekasih Henry, Diane mendapat semua perhatiannya. serta gelaran, Harta, dan banyak hadiah berupa pakaian mahal dan barang kemas. Henry malah melantik Diane sebagai dayang kepada Catherine. Pada masa itu, Catherine mula meminati sains dan menjadi terpesona dengan astrologi, astronomi dan fizik. Dia juga menjadi rapat dengan peramal terkenal, Nostradamus. Dan kerana ini, Cerita tentang minatnya terhadap ilmu hitam dan nekromansi mula tersebar. Selain itu, Dia dikatakan mempunyai ejen yang menggunakan racun untuk membunuh musuh-musuhnya. Dan walaupun semua ini boleh dipersoalkan dan mungkin dibesar-besarkan, dilaporkan bahawa semasa beliau berada di Perancis, jualan penawar meningkat dengan mendadak. kemudian pada tahun 1559, Henry meninggal dalam satu kemalangan aneh. semasa laga tombak berkuda, semasa satu siri permainan yang diadakan untuk menandakan penubuhan keamanan dengan Sepanyol selepas berdekad-dekad berperang. Oleh itu, Catherine telah dilantik sebagai seorang yang kurang pengalaman politik untuk memerintah Perancis sebagai ratu pemangku bagi pihak anak lelakinya, Raja baru, Francis yang kedua. Dan beliau akan memegang kedudukan penting dalam politik Perancis untuk 30 tahun akan datang. Akhirnya, pemerintahan Francis yang kedua juga terbukti singkat kerana dia meninggal dunia pada Disember 1560. Hanya 17 bulan selepas menjadi raja, dan ketika dia baru berusia 16 tahun. tidak jelas apa punca kematiannya. Tetapi punca yang paling mungkin ialah meningitis. Beliau digantikan oleh adik lelakinya, Charles, Yang menjadi Raja Charles yang ke-9. Raja baru itu baru berusia 10 tahun. Dan Catherine perlu berjuang untuk kepentingannya selama bertahun-tahun semasa dia membesar dalam labirin politik Perancis pada pertengahan abad ke-16. Catherine mempunyai tugas yang sangat mencabar. Kerana Perancis akhirnya mempunyai seorang raja kanak-kanak tepat pada saat negara itu memerlukan kepimpinan pusat yang kuat. Di tengah-tengah semua ini adalah isu agama. Pada tahun 1530-an dan 1540-an, Protestantisme telah merebak ke barat dari Jerman ke Eropah Barat. negeri-negeri tanah rendah di sekitar Belanda masa kini dan kanton-kanton Swiss dengan cepat menjadi kawasan di mana penganut Protestan menjadi majoriti. Walau bagaimanapun, Situasi di Perancis adalah lebih rumit. Beberapa bahagian negara seperti di utara dan barat laut, sekitar Normandy dan Brittany, tetap sangat setia kepada Katolik Rom. Tetapi sebahagian besar kawasan selatan Perancis, terutamanya kawasan yang berdekatan dengan Switzerland Barat dan Bandar Geneva, menerima ajaran Protestan. Penganut Protestan Perancis ini dikenali sebagai Huguenot dan mereka berjuang untuk kebebasan beribadat di Perancis. Begitu komitetnya mereka, sehingga pada tahun 1562, golongan Huguenot telah berperang dengan kerajaan Perancis untuk mendapatkan kebebasan beribadat. Ia merupakan permulaan kepada perang agama Perancis yang akan membelenggu Perancis sepanjang baki abad ke-16. Catherine sangat berperanan dalam perang agama. Sepanjang tempoh itu, dia mendapati dirinya cuba berunding antara dua pihak. Kaum Huguenot di satu pihak yang dipimpin oleh Gaspard de Coligny dan Wangsa Guise yang ultra-Katolik di pihak yang satu lagi. Faksi Guise berusaha mengawal monarki dan mendominasi pemerintahan Charles Muda sepanjang tahun 1560-an. Matlamat Catherine adalah untuk mengemudi jalan tengah antara kuasa-kuasa yang bertentangan dan mendapatkan hasil terbaik untuk anaknya apabila dia mencapai umur dewasa. Oleh itu, beliau menonjol dalam kumpulan tokoh politik Perancis yang pada masa ini mendefinisikan diri mereka sebagai
politik. Mereka yang mengutamakan kestabilan politik dan keamanan berbanding perjuangan Katolik radikal atau Protestan. Untuk tujuan ini, Catherine berbolak-balik antara menyokong penglibatan ketenteraan terhadap Huguenot pada masa-masa tertentu dan berunding dengan mereka pada peringkat lain. Pada tahun 1560-an, sering berusaha untuk mengimbangi pengaruh besar yang telah diperoleh keluarga Guise di kalangan penduduk Katolik di negara itu. Beliau juga merundingkan beberapa siri perikatan perkahwinan. Charles sendiri berkahwin dengan Elizabeth dari Austria pada tahun 1570, anak perempuan Maharaja Rom Suci, Maximilian yang kedua. Dia juga cuba untuk merundingkan pakatan perkahwinan dengan Ratu Protestan England, Elizabeth yang pertama, melalui perkahwinan dengan salah seorang anak lelakinya yang lebih muda dan rundingan untuk pertunangan yang mungkin dengan Francis. Adipati Alençon dan Anjou berlarutan sehingga lewat tahun 1570-an. Namun, ia adalah perkahwinan yang Catherine rundingkan untuk anak perempuannya, Margaret, berkahwin dengan Henry dari Bourbon, putera Navarre, pada tahun 1572 yang membawa kepada peristiwa-peristiwa yang mana Catherine paling dikecam dan diingati. Henry dari Bourbon ialah putera kepada kerajaan kecil Navarre di barat daya Perancis, di sepanjang sempadan Pyrenean dengan Sepanyol. Walaupun seorang putera atas haknya sendiri, dia juga merupakan rakyat kepada mahkota Perancis. Tetapi ada satu lagi komplikasi dalam perkahwinan itu. Henry adalah seorang Protestan dan pada awal tahun 1570-an, beliau telah menjadi salah seorang pemimpin Huguenot Perancis, walaupun masih muda. Oleh itu, perkahwinan adik perempuan Raja Charles dengan Henry telah dirundingkan dalam usaha untuk menamatkan peperangan agama. Dan juga Catherine berharap untuk mengurangkan pengaruh keluarga Guise dalam proses tersebut. Oleh itu, Henry dan Margaret telah berkahwin pada 18 Ogos 1572 di Katedral Notre Dame di Paris. Walau bagaimanapun, perkahwinan Henry dan Margaret telah dibayangi oleh satu peristiwa yang berlaku seminggu kemudian. Majlis perkahwinan itu telah menyaksikan ribuan penyokong Henry berduyun-duyun masuk ke Paris. Dan ketika Huguenot Perancis berkeliaran di jalan-jalan Paris yang Katolik, ketegangan di bandar itu mula meningkat. Ketegangan ini memuncak pada malam 23 Ogos, 5 hari selepas majlis perkahwinan dan berlanjutan hingga ke pagi 24 Ogos, hari perayaan Santo Bartolomeu, pembunuhan beramai-ramai. Hari Santo Bartolomeu, seperti yang kemudiannya dikenali, merupakan salah satu insiden keganasan agama yang paling terkenal yang dilakukan semasa peperangan agama yang melanda Eropah selama 1 abad selepas Reformasi Protestan. Insiden yang mencetuskan pembunuhan beramai-ramai itu adalah cubaan membunuh Gaspard de Coligny, salah seorang pemimpin utama Huguenot pada masa itu, pada 22 Ogos. Ketegangan memuncak di Paris akibatnya, dan pada malam 23 hari bulan ini memuncak apabila penganut Katolik di seluruh Paris mula menyerang ribuan Huguenot yang sedang melawat bandar itu. Menjelang pagi 24 hari bulan, keganasan itu telah merebak luas keluar Paris sendiri. Apabila semuanya berakhir, sekurang-kurangnya 5,000 orang, kebanyakannya Protestan Perancis, telah dibunuh. Dan mungkin seramai 20,000 manakala mayat-mayat dan darah bertaburan di jalan-jalan pusat bandar Paris. Catherine tidak lama lagi akan dikecam kerana didakwa menghasut pembunuhan beramai-ramai itu dan anggapan bahawa dia yang mencetuskan keganasan serta gagal membuat anaknya, Raja Charles yang ke-9, menghentikannya. Ini menyebabkan dia mendapat reputasi sebagai Ratu Hitam atau seorang manipulator ulung. Dalam konteks ini, Catherine dianggap telah mengatur perkahwinan antara anak perempuannya dan Henry dari Navarre sebagai satu cara untuk menarik kepimpinan Huguenot dan pengikut mereka ke Paris, di mana dia kemudian mengatur agar mereka dibunuh beramai-ramai pada hari Saint Bartholomew. Namun, walaupun Catherine digambarkan sedemikian rupa, dia sebenarnya tidak benar-benar bertanggungjawab atas keganasan itu. Percubaan membunuh Coligny yang membawa terus kepada pembunuhan beramai-ramai pada malam berikutnya kemungkinan besar adalah perbuatan keluarga Guise yang mahu menggagalkan potensi pakatan antara mahkota dan Huguenot. Selain itu, Catherine memang memanggil majlis diraja pada 23 Ogos sebelum pembunuhan beramai-ramai itu dalam usaha untuk memulihkan ketenteraman di Paris sebelum darah ditumpahkan. Bahawa usaha ini gagal adalah disebabkan oleh anak lelakinya, Charles, seorang pemerintah yang lemah dan tidak berkesan, di mana kegagalannya untuk bertindak diperburukkan lagi dengan laporan bahawa pada 23 hari bulan, dia berbisik kepada para penasihatnya, bunuh mereka semua. Oleh itu, reputasi Catherine sebagai dalang di sebalik pembantaian Hari Santo Bartolomeus
Sebuah peristiwa yang membangkitkan kemarahan golongan Protestan di seluruh Eropah selama bertahun-tahun selepas itu. Hampir pasti tidak berasas. Peranan Catherine dalam politik Perancis berterusan jauh selepas peristiwa tahun 1572. 2 tahun kemudian, Charles meninggal dunia akibat tuberkulosis tanpa meninggalkan waris. Oleh itu, anak lelaki Catherine yang kedua tertua, Henry, kini menaiki tahta sebagai Raja Henry III. walau bagaimanapun, raja baru itu berada di Poland pada masa itu, di mana beliau merupakan calon untuk tahta Commonwealth Poland-Lithuania. Akibatnya, untuk suatu ketika, Pada tahun 1574, Catherine sekali lagi menjadi ratu pemangku raja bagi pihak anak lelakinya yang tiada. dan beliau akan terus menjadi penasihat kepada Henry sepanjang pemerintahannya. Walau bagaimanapun, Beliau tidak begitu disukai oleh orang awam Perancis. dan beliau sering dipersalahkan atas sebarang masalah yang timbul. Sehubungan dengan itu, Pada tahun 1574, seorang penulis tanpa nama menerbitkan sebuah karya yang sangat mengkritik beliau, dan dengan itu, reputasi Catherine sebagai ratu yang jahat semakin kukuh. Semasa pemerintahannya, bermacam-macam tuduhan terhadap Catherine telah dilemparkan. ini termasuk tuduhan bahawa dia telah meracuni ibu kepada Henry dari Navarre, mempunyai sebuah bilik di istananya yang penuh dengan racun, dan bahawa dia juga menyediakan pelacur untuk anak lelakinya yang baru sahaja meninggal dunia ketika dia masih sangat muda. Pada tahun 1577, seorang Pierre Lestoile menggambarkan sebuah jamuan yang diadakan oleh Catherine. Di sini dia mendakwa Di jamuan yang indah ini, wanita-wanita paling cantik dan mempesona di istana telah diupah sebagai pelayan. mereka separuh bogel dengan rambut terurai seperti pengantin perempuan. Tetapi ini mungkin agak keterlaluan. Sebenarnya, dia pun tidak ada di sana. Pada tahun-tahun 1570-an hingga 1580-an, Catherine berusaha dengan gigih untuk menghalang Perancis daripada terjerumus ke dalam kekacauan yang lebih besar. Perang agama terus berlanjutan. Tetapi beliau berjaya membimbing anak-anak lelakinya, Raja dan Duke of Alençon dan Anjou, daripada terlibat dalam peperangan baru dengan Spanyol pada akhir tahun 1570-an. Sedangkan pihak mahkota sama sekali tidak bersedia memandangkan ketidakstabilan dalaman Perancis sendiri. Dia juga berjaya mengahadkan kuasa keluarga Guise hingga ke tahap tertentu. Tetapi mereka tetap menjadi masalah besar dalam lanskap politik negara yang sudah rapuh. Beberapa kali mengancam untuk merundingkan pakatan mereka sendiri dengan Spanyol dan membawa tentera Spanyol masuk ke negara ini menentang Huguenot. Menjelang pertengahan tahun 1580-an, Catherine sudah tua dan semakin uzur dan meninggal dunia pada 5 Januari 1589 pada usia 69 tahun. Hanya 9 bulan kemudian, Anak lelakinya Henry yang ketiga telah dibunuh berhampiran Paris oleh Jacques Clement, seorang fanatik Katolik yang tidak berpuas hati dengan keengganan raja untuk berdepan secara langsung dengan Huguenot Perancis. Henry sendiri meninggal dunia tanpa waris lelaki, dan adik lelakinya, Francis, telah meninggal dunia beberapa tahun lebih awal. Jadi kini, dalam satu ironi takdir yang aneh, Henry dari Navarre yang telah berkahwin 17 tahun lebih awal dengan anak perempuan Catherine, Margaret, telah mencetuskan pembunuhan beramai-ramai hari Saint Bartholomew menjadi raja yang baharu. Sebagai Raja Henry yang keempat, dia segera bersetuju untuk memeluk agama Katolik jika ia bermakna peperangan agama dapat dihentikan, sambil mengisytiharkan kata-kata terkenalnya bahawa Paris sangat berbaloi untuk satu misa. Pada tahun 1598, beliau menamatkan konflik agama apabila beliau mengeluarkan Edik Nantes yang memberikan kebebasan beribadat kepada Protestan Perancis yang telah lama mereka cari. Oleh itu, perang agama di Perancis telah berakhir, tetapi bukan oleh anak-anak lelaki Catherine, tetapi oleh lelaki yang dikahwinkan dengan anak perempuannya pada tahun 1572 sebagai permulaan kepada salah satu insiden paling tragis dan paling buruk namanya di Perancis. Pada tahun 1936, Edward yang ke-8 menjadi Raja United Kingdom. Beliau bertekad untuk berkahwin dengan Wallis Simpson, seorang sosialis Amerika, dan telah bercerai beberapa kali. Namun, ini segera mengakibatkan krisis politik dan raja turun tahta. Dalam tahun-tahun yang berikutnya, skandal-skandal lain pula tercetus dan malah ada spekulasi bahawa pasangan itu sedang merancang sesuatu yang jahat dengan Nazi. Tetapi untuk memahami bagaimana semua ini boleh berlaku, kita mesti kembali ke akhir abad ke-19. Wanita yang dikenali oleh generasi akan datang sebagai Wallis Simpson sebenarnya dilahirkan sebagai Bessie Wallis Warfield pada 19 Jun 1896 di Monterey Inn di Blue Ridge Summit, Pennsylvania. Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga perniagaan terkenal di Baltimore.
Ayahnya ialah Henry Warfield, seorang peniaga tepung yang memperoleh cukup wang daripada menjual produk biasa itu sehingga pada tahun 1875. Beliau mampu membiayai kempen untuk menjadi Datuk Bandar Baltimore. Walaupun akhirnya kempen itu tidak berjaya. Ibu Wallis, Alice, juga berasal dari keluarga perniagaan. Ayahnya ialah William Montague, Seorang broker saham yang berjaya pada akhir abad ke-19. walaupun ibu bapanya kaya. Zaman kanak-kanak, Wallis sukar. Bapanya meninggal dunia akibat batu kering pada November 1896. Kurang daripada 6 bulan selepas kelahirannya. Lebih memburukkan keadaan, Hubungan ibunya dengan keluarganya menjadi tegang. mungkin kerana Wallis dilahirkan di luar nikah. Oleh itu, Alice dan Wallis bergantung pada bantuan daripada saudara lelaki Henry Warfield, Solomon, bapa saudara Wallis. Sepanjang sebahagian besar zaman mudanya membesar di Baltimore. pada masa ini, Wallis cemerlang dalam pelajarannya. Dan pada dekad 1910-an, dia berkembang menjadi seorang wanita muda yang bijak. Pada 8 November 1916, Wallis berkahwin dengan Earl Winfield Spencer Jr., seorang juruterbang tentera laut AS, yang ditemuinya lebih 6 bulan sebelum itu semasa lawatan ke Florida. Ia bukanlah satu perkahwinan yang bahagia. Spencer tidak lama kemudian ternyata adalah seorang alkoholik, seorang yang suka terbang dalam keadaan mabuk. Dia pernah terhempas ke dalam laut tetapi terselamat tanpa mengalami kecederaan yang serius. Menjelang penghujung dekad 1910-an, hubungan itu telah retak dan Wallis dengan Earl hidup berasingan buat sebahagian waktu. Mereka kekal berkahwin sehingga tahun 1927. Tetapi selama bertahun-tahun, mereka jarang berjumpa antara satu sama lain kerana beliau ditempatkan di pelbagai pangkalan tentera di Amerika Syarikat. Manakala Wallis sering mengembara ke luar negara, menghabiskan masa di China, Hong Kong, Paris dan lokasi-lokasi lain. 8 bulan selepas perceraian Wallis dengan suami pertamanya dimuktamadkan, dia berkahwin dengan Ernest Eldridge Simpson, seorang eksekutif perkapalan Amerika dengan kepentingan perniagaan yang luas di Britain. Oleh itu, mereka berkahwin di London dan di sinilah mereka kebanyakannya tinggal sepanjang beberapa tahun berikutnya. Kebahagiaan rumah tangga tidak bertahan lama dan mereka berdua tidak setia. Walaupun perkahwinan mereka kekal di atas kertas selama hampir 1 dekad. Perkahwinan kedua ini tidak menghasilkan anak. Begitu juga dengan mana-mana perkahwinan Wallis yang lain. Semasa perkahwinannya dengan Ernest, Wallis bertemu dengan Edward, Putera Wales, waris tahta Britain. Ini berlaku pada Januari 1931. Mereka kekal berkenalan selepas itu, tetapi nampaknya hubungan mereka hanya bertukar menjadi hubungan seksual pada tahun 1934. Walaupun Wallis secara rasmi masih berkahwin dengan Ernest sehingga tahun 1937. Hubungan putera dan Wallis dianggap bermasalah oleh keluarga diraja dan kerajaan British sebaik sahaja butirannya diketahui umum. Pada tahun-tahun 1930-an, Perceraian masih dianggap kontroversial dan idea bahawa pewaris tahta akan berkahwin dengan seorang wanita Amerika dan seorang yang telah bercerai dengan suami pertamanya dan melakukan zina dalam perkahwinan keduanya apabila dia terlibat dengan Edward dianggap sebagai satu skandal. Oleh itu, Perkhidmatan Rahsia British dan Polis Metropolitan membuka satu fail mengenai Wallis pada tahun 1935. Kontroversi seputar hubungan Wallis dengan Edward memuncak pada tahun 1936 apabila ayah putera itu, Raja George yang kelima, mangkat. Edward secara automatik menaiki tahta sebagai Raja Edward yang ke-8. Dia memang berniat untuk mengahwini Wallis yang telah memfailkan perceraian dengan Ernest dan diketahui telah memberitahu rakan-rakan serta kenalannya pada masa itu bahawa dia menjangkakan akan menjadi permaisuri tidak lama lagi. Namun, kerajaan mempunyai rancangan lain. Perdana Menteri Konservatif Stanley Baldwin dan para menterinya mula bergerak di belakang tabir untuk mempersiapkan adik kepada putera itu, Albert, supaya bersedia mengambil alih sekiranya Edward perlu disingkirkan sebagai raja jika kontroversi itu meletus. Dan itulah yang sebenarnya berlaku. Apabila Edward menyatakan dengan jelas bahawa beliau berhasrat untuk tetap meneruskan perkahwinan dengan Wallis, kerajaan Baldwin menyatakan dengan jelas bahawa masyarakat British tidak akan menerima beliau sebagai permaisuri. Oleh itu, pada 11 Disember 1936, kurang daripada 11 bulan selepas baginda menaiki tahta, Edward turun takhta dan digantikan oleh Albert yang mengambil gelaran Raja George ke-6. Selepas Edward turun tahta, kerajaan mahu agar bekas raja dan bakal isterinya menghilang daripada kehidupan awam British sejauh yang mungkin. Oleh itu, apabila rancangan untuk mereka berpindah ke Perancis dibincangkan, George yang ke-6 dan pentadbiran Baldwin melakukan segala yang mungkin untuk memudahkan perkara ini. Edward dan Wallis akan diberikan gelaran Duke dan Duchess of Windsor dan mereka diberikan sejumlah wang yang besar serta pencen berterusan supaya mereka dapat hidup dengan selesa di luar negara.
Dengan semua itu sudah diatur, bekas raja dan bakal isterinya akhirnya berkahwin di selatan Perancis pada 3 Jun 1937. Tidak lama selepas Wallis akhirnya mendapat perceraian daripada Ernest. pasangan pengantin baru itu tinggal di Paris selepas itu. Seseorang mungkin menyangka bahawa keluarga Windsor akan menetap di ibu kota Perancis dan cuba mengelakkan sebarang kontroversi lagi. Tetapi bukan itu yang berlaku. Edward, dengan sokongan Wallis, nampaknya bertekad untuk cuba mencipta kedudukan baru untuk dirinya sebagai duta tidak rasmi bagi kepentingan diraja British di luar negara. Sebagai sebahagian daripada usaha ini untuk memupuk hubungan baru, Edward dan Wallis memutuskan untuk membuat lawatan ke luar negara pada musim luruh tahun 1937 ke sebuah negara yang tidak mungkin lebih kontroversi. Mereka akan melawat Jerman Nazi. Pada musim panas tahun 1937, Dr. Robert Ley, Ketua Barisan Buruh Jerman, telah menjemput Edward dan Wallis untuk melawat Jerman. Menjelang awal musim luruh tahun 1937, pasangan Windsor telah menerima tawaran itu dan berita mengenai lawatan yang bakal berlangsung itu telah dimaklumkan kepada kerajaan British yang langsung tidak berpuas hati dengan perkembangan terbaru ini. Pasangan Windsor tiba di stesen kereta api Friedrichstraße di Berlin pada 11 Oktober untuk lawatan yang hampir 2 minggu. Aktiviti mereka secara umumnya agak biasa-biasa saja, melibatkan lawatan ke kilang-kilang Jerman dan organisasi sosial. Tetapi, sepanjang masa, mereka dijamu dan diraikan oleh ahli-ahli terkemuka rejim Nazi, termasuk Menteri Luar Negeri Jerman, Joachim von Ribbentrop, Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbels, dan Hermann Göring, Ketua Tentera Udara Jerman yang baru dibentuk, dan orang kedua selepas Hitler. Akhir sekali, Wallis dan Edward menamatkan lawatan 2 minggu mereka di Jerman dengan satu pertemuan peribadi bersama Adolf Hitler di tempat percutian alpinnya di Berghof, di sempadan selatan antara Jerman dan Austria. Terdapat pelbagai catatan tentang apa yang dibincangkan semasa pertemuan ini dan apa yang sedang dirancang antara keluarga Windsor dan Nazi, tetapi seperti yang akan kita lihat, seluruh lawatan itu menjadi lebih mencurigakan apabila dilihat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun-tahun berikutnya. Wallis dan Edward kembali ke Paris selepas lawatan ke Jerman. Di sana, mereka menyaksikan Eropah menuju ke arah peperangan dalam bulan-bulan berikutnya bersama rakan baru mereka, Adolf Hitler. Mula mengilhak beberapa negara jiran. Austria telah dianeksasi ke dalam Jerman Raya pada Mac tahun 1938, diikuti oleh Czechoslovakia setahun kemudian. Apabila Nazi kemudiannya menyerang Poland pada bulan September 1939, Britain dan Perancis memutuskan bahawa mereka tidak lagi boleh berlembut dengan Hitler dan mengisytiharkan perang ke atas Jerman. Maka, Perang Dunia Kedua pun bermula. Wallis dan Edward terus tinggal di Paris dalam beberapa bulan selepas tercetusnya perang. Mereka, seperti ramai penduduk Paris, akan percaya bahawa mereka agak selamat di sana, jauh dari barisan hadapan pencerobohan yang dijangka berlaku di timur laut Perancis. Tetapi apabila pencerobohan itu berlaku pada awal musim panas tahun 1940, ia menghasilkan kemenangan tentera yang sangat hebat untuk Nazi dan division kereta kebal Jerman mula menghampiri Paris dalam beberapa minggu selepas pencerobohan awal ke Perancis. Ketika mereka berbuat demikian, Wallis dan suaminya melarikan diri ke selatan, menyeberangi sempadan ke Spanyol dan menuju hingga hampir sampai ke Portugal. Di Lisbon, salah satu siri peristiwa yang paling kontroversi dan pelik berkaitan dengan Wallis dan Edward telah berlaku. Pertama sekali, rejim Nazi sedang berkomplot untuk cuba memancing pasangan itu kembali ke Spanyol, di mana mereka akan cuba menahan mereka dan membawa mereka ke Jerman sebagai alat tawar-menawar dalam konflik Jerman dengan Britain. Edward dan Wallis tidak menyedari rancangan ini, yang akhirnya tidak berjaya. Tetapi mereka sendiri nampaknya sedang merancang pengkhianatan terhadap Britain itu sendiri. Di Lisbon, Wallis dan Edward tinggal di rumah Ricardo Espirito Santo, seorang ahli perbankan Portugis yang mempunyai banyak hubungan perniagaan di Jerman. Santo disyaki mempunyai banyak hubungan dengan Hitler dan Nazi. Oleh itu, Perkhidmatan Risikan British telah membuka fail mengenai beliau. Selain itu, surat menyurat antara Edward dan Santo dalam tempoh berikutnya seolah-olah menunjukkan bahawa Edward mungkin telah merancang kemungkinan untuk kembali ke tahta Britain. Walaupun bukti itu tidak muktamad, ramai yang telah membuat spekulasi bahawa Edward menggunakan Santo sebagai penghubung dengan kerajaan Nazi dan bahawa rancangan sedang diatur untuk Edward dikembalikan ke tahta Britain sekiranya Jerman menewaskan negara itu dalam peperangan. Oleh itu, Wallis dan suaminya mungkin berkomplot dengan Nazi semasa Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk menjadi raja dan permaisuri, setengah dekad selepas Edward turun tahta dengan memalukan. Kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran sepenuhnya tentang apa yang sedang dirancang oleh Wallis dan Edward semasa berada di Portugal pada musim panas tahun 1940. Hanya beberapa minggu kemudian,
Kerajaan British mengatur supaya mereka menaiki kapal di Lisbon dan menuju ke Bahamas. Di mana Edward diberikan jawatan sebagai governor sepanjang tempoh perang. Satu helah yang bertujuan untuk memastikan pasangan itu tidak kembali ke Britain. Mereka menghabiskan baki Perang Dunia Kedua di sini. Dengan apa sahaja rancangan yang mungkin mereka rancang bersama Nazi menjadi sia-sia apabila Nazi mula kalah perang secara beransur-ansur sejak musim sejuk tahun 1941. Wallis dan Edward meneruskan kehidupan mereka sebagai buangan diraja di Paris selepas Perang Dunia Kedua. Cibisan bukti terus muncul sepanjang tahun berkaitan dengan pakatan singkat yang didakwa antara mereka dengan Nazi dan pertemuan yang mereka adakan dengan ahli-ahli tertinggi rejim itu pada Oktober 1937 terus membayangi mereka sepanjang hayat mereka. Walau bagaimanapun, Mereka terus memegang status selebriti di Paris dan ketika lawatan ke Amerika Syarikat pada tahun 1950-an. Kesihatan Edward merosot pada tahun 1960-an. Sebahagian besarnya disebabkan tabiat Edward yang merokok tanpa henti sepanjang hayat dan kecenderungan keluarga terhadap masalah paru-paru. Beliau akhirnya meninggal dunia pada bulan Mei 1972 di Paris pada usia 77 tahun. Jenazah beliau dibawa pulang ke England untuk upacara pengebumian diraja, di mana terdapat satu luahan duka cita yang tidak disangka-sangka oleh rakyat British untuk raja yang pernah memerintah seketika pada tahun 1936 dan yang kehidupannya selain itu telah diselubungi kontroversi. Wallis terus tinggal di Perancis selepas pemergian Edward. Dia disokong dari segi keuangan oleh harta peninggalan mendiang suaminya dan allowance daripada Ratu Elizabeth II dari Britain. Kesihatannya sendiri semakin merosot pada masa ini dan pada akhir tahun 1970-an, dia menghidap demensia. mulai tahun 1980, dia kehilangan keupayaan untuk bercakap. Oleh itu, tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan dalam keadaan terkurung di rumah, sementara keupayaan mentalnya semakin merosot. Akhirnya, Wallis meninggal dunia di ibu kota Perancis pada 24 April 1986 pada usia 89 tahun. Pengebumian beliau diadakan di Kapel St. George di Istana Windsor di England dan beliau dikebumikan di sebelah Edward berhampiran Istana Windsor. Apabila Hernán Cortés dan penakluk Spanyolnya menakluki Empayar Aztec di Amerika Tengah antara 1519 dan 1521, mereka sangat dibantu oleh seorang wanita asli, Malinali, yang kemudian dikenali sebagai Malinzin atau La Malinche, bertindak sebagai penterjemah, penasihat dan perantara untuk pihak Spanyol. Namanya telah menjadi sinonim dengan kelicikan dan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri. Tetapi, adakah dia benar-benar lambang pengkhianatan atau sebenarnya mangsa keadaan? La Malinche dilahirkan dengan nama Malinali sekitar tahun 1500 di kalangan orang Nahuatl di semenanjung Yucatan, yang kini merupakan selatan Meksiko dan Guatemala. Dia membesar di kawasan sempadan antara Empayar Maya Purba dan Empayar Aztec yang lebih baharu serta bersifat ekspansionis dan agresif. Ibu kotanya terletak jauh ke utara di Tenochtitlan, tapak bandaraya Meksiko pada masa kini. Kita tahu sedikit sahaja tentang kehidupan awal beliau, tetapi kita tahu bahawa ketika beliau berumur 8 atau 9 tahun, Malinali telah diperhambakan. Tidak jelas sama ada beliau telah diculik semasa serbuan oleh pasukan penyerang atau dijual oleh keluarganya. Perhambaan sangat biasa di rantau Amerika Tengah pada zaman pra-kolonial. Dan mungkin juga keluarganya telah memperdagangkannya kepada beberapa kaum Maya yang tinggal lebih ke timur. Ini adalah versi peristiwa yang telah dikemukakan oleh Bernal Díaz de Castillo, seorang askar Spanyol yang menemani Hernán Cortés ketika beliau menakluk Meksiko, dan yang kemudiannya menulis sejarah tentang peristiwa-peristiwa ini bertajuk Sejarah Sebenar Penaklukan Spanyol Baru pada tahun 1560-an. Apapun keadaan, bagaimana dia menjadi hamba, kita tahu bahawa penawanan Malinali membawa kepada satu perkembangan yang sangat penting, sehingga ketika itu dalam hidupnya dia telah bertutur dalam bahasa Nahuatl, bahasa orang Aztec. Kini dia mendapati dirinya tinggal di kalangan orang Maya yang bertutur dalam bahasa Yucatec Maya. Sebagai akibatnya, Malinali menjadi dwibahasa. Ini akan menjadi sangat penting dalam kisah hidupnya kemudian. Butiran lain tentang kehidupan Malinali sebagai hamba di kalangan orang Maya di semenanjung Yucatan pada tahun-tahun berikutnya sangat sedikit dan jarang diketahui. Dia mungkin telah diperdagangkan beberapa kali dan tinggal di tempat-tempat yang berbeza. Apa yang kita tahu ialah dia masih seorang hamba, seorang yang memasuki usia dewasa awal pada tahun 1518. Ketika penjelajah Spanyol yang pertama berlayar keluar dari koloni Spanyol di Karibian, mendarat di semenanjung Yucatan dan berhubung dengan penduduk asli Amerika Tengah.
Perhubungan pertama ini dengan cepat membawa kepada campur tangan yang lebih berterusan di rantau tersebut. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1519, Seorang komander tentera Sepanyol bernama Hernán Cortés telah mengetuai satu ekspedisi dari koloni Sepanyol di Pulau Kuba ke semenanjung Yucatan. Apabila beliau tiba di bandar Pontun Pontonchan di wilayah orang Maya, pihak berkuasa bandar berharap untuk menenangkan orang Eropah. memberikan Cortés Stuart 20 hamba sebagai hadiah. Salah seorang daripada wanita ini tidak lain tidak bukan ialah Malinali. Pada mulanya, Malinali dilayan sama seperti hamba-hamba yang lain. Mereka dibaptiskan sebagai penganut Kristian dan diberikan nama Eropah. Cortés kemudian menyerahkan Malinali kepada salah seorang pengikutnya yang lebih senior dan mungkin tidak lagi memikirkan tentang dirinya. Tetapi kemudian, satu penemuan telah dibuat. Telah diketahui bahawa selain boleh bertutur dalam bahasa Maya Yucatec tempatan, Malinali juga boleh bertutur dalam bahasa Nahuatl yang digunakan oleh orang Aztec di utara dan barat. Cortés telah datang ke Amerika Tengah dengan tekad untuk menakluk orang Aztec. Setelah mendengar tentang kekayaan empayar mereka daripada orang Spanyol yang telah mendarat di Amerika Tengah pada tahun sebelumnya. Oleh itu, telah diputuskan bahawa Malinali boleh digunakan sebagai jurubahasa untuk orang Spanyol. Walaupun dia tidak boleh bercakap bahasa Sepanyol, Seorang padri Spanyol dalam kumpulan Cortés dengan cepat mula belajar sedikit bahasa Maya Yucatec berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada ekspedisi tahun 1518. Oleh itu, dengan memasangkan padri dan Malinali bersama, Cortés akan dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang bertutur dalam bahasa Nahuatl yang mereka temui ketika mereka bergerak lebih jauh ke pedalaman menuju Tenochtitlan. Oleh itu, dia mengambil semula Malinali daripada orang Spanyol yang pernah menerima Malinali. Mulai saat itu, dia akan menjadi teman setia Cortés di Amerika Tengah. Dan dia sentiasa digambarkan berada dekat dengan Cortés dalam mana-mana lukisan atau gambar yang dibuat mengenai peristiwa yang berlaku selepas itu. Setelah berjaya menguasai pantai semenanjung Yucatan, Cortés dan pengikut-pengikutnya bergerak ke pedalaman dalam bulan-bulan berikutnya. Sambil mereka berbuat demikian, mereka melancarkan perang ke atas beberapa bandar dan kampung Nahuatl, tetapi dengan yang lain, mereka berunding. Malinali sangat penting dalam rundingan ini. Orang Spanyol agak sedikit, bilangannya pada tahun 1519. Jika Cortés dan orang-orangnya ingin menaklukkan Tenochtitlan, mereka memerlukan sekutu dari kalangan orang lain yang bertutur bahasa Nahuatl di wilayah Meksiko. Mereka tidak lama kemudian memperoleh sekutu ini daripada orang Tlaxcalan dan Texcocan di kawasan itu, yang berasa tidak puas hati terhadap pemerintahan Aztec di Amerika Tengah, terutamanya kerana terpaksa menyediakan manusia sebagai ufti kepada orang Aztec yang dibunuh sebagai korban semasa perayaan keagamaan di Tenochtitlan. Menggunakan Malinali sebagai jurubahasa, Cortés berjaya memenangi hati orang-orang ini untuk menyokong perjuangan Spanyol menentang Aztec. Pada masa inilah Malinali mula dikenali sebagai Malinzin, iaitu bentuk nama beliau dalam bahasa Nahuatl. Ia menambah gelaran diraja kepada namanya dan penduduk asli yang mereka temui menganggap beliau seorang bangsawan. Baiklah, beliau mempunyai kedudukan yang penting dalam rombongan Cortés. Orang Spanyol kemudian menghispanisasikan namanya sebagai Malinche dan menambah la di hadapannya sebagai panggilan hormat untuknya. Begitulah tinggi penghormatan yang diberikan oleh orang Spanyol kepadanya. Akhirnya, ekspedisi Spanyol akhirnya menuju ke Tenochtitlan pada November 1519. Di sana mereka bertemu dengan Maharaja Aztec Montezuma II yang berbicara dengan Cortés dengan La Malinche bertindak sebagai jurubahasa. Montezuma menyambut mereka ke dalam kota dan bersetuju untuk memberikan mereka tempat tinggal di bahagian tengah Tenochtitlan. Kepercayaan popular bahawa orang Aztec menyembah orang Spanyol sebagai sejenis dewa putih dengan perisai logam dan senjata api telah dibesar-besarkan. Sudah tentu, keunggulan teknologi mereka pasti telah mengagumkan orang Aztec. Tetapi Montezuma tidak terpesona. Adalah lebih mungkin bahawa beliau ingin berdagang dengan orang Spanyol dan mula mendapatkan senjata mereka. Satu legenda menyatakan bahawa apabila mendengar penerangan Cortés, Montezuma berkata, "Dia telah muncul, dia telah kembali. Dia akan datang ke sini, ke tempat tahta dan kanopinya. Kerana itulah yang dia katakan akan dilakukan ketika dia pergi." Menurut sesetengah orang, orang Spanyol itu adalah dewa Aztec yang telah lama hilang dan disebabkan oleh beberapa kebetulan. Ada yang mendakwa bahawa Montezuma bahkan percaya bahawa mungkin Cortés adalah dewa Aztec, Quetzalcoatl, yang telah berjanji untuk kembali suatu hari nanti
untuk menuntut semula kerajaannya. Quetzalcoatl, ular berbulu. Dianggap sebagai dewa penciptaan yang telah diusir dan hilang merentasi laut ke arah timur berhampiran Veracruz, di mana Cortes telah mendarat. Juga, legenda mengatakan bahawa Quetzalcoatl berkulit putih, berjanggut, dan menentang pengorbanan manusia, sama seperti Cortes. Namun, kebetulan yang paling merisaukan ialah tahun di mana Quetzalcoatl dijangka kembali untuk membawa keamanan kepada Empayar Aztec adalah pada tahun 1519. Tahun yang sama, Hernán Cortés tiba. Orang Spanyol tinggal di Tenochtitlan selama lebih setengah tahun sebagai tetamu kepada orang Aztec. Tetapi, hubungan menjadi semakin tegang, terutamanya disebabkan oleh kecaman orang Spanyol terhadap beberapa amalan agama dan sosial orang Aztec. Keadaan memuncak pada awal musim panas tahun 1520 apabila berita sampai kepada Cortés bahawa beberapa tenteranya di pantai telah diserang. Mungkin orang Aztec yang bertanggungjawab. Peristiwa-peristiwa ini memuncak pada malam 30 Jun 1520 yang kini dikenali sebagai La Noche Triste atau Malam Sedih. Beberapa cerita mengatakan bahawa orang Aztec letih dengan tindakan Montezuma yang sering memujuk orang Spanyol, menyerang maharaja itu dan merejamnya hingga mati. Walau bagaimanapun, mungkin juga Cortés membunuh maharaja itu. Apapun keadaan sebenar, suasana di Tenochtitlan kini menjadi bermusuhan. Orang Aztec menyerang orang Spanyol, dan sepanjang malam itu, orang Spanyol terpaksa bertempur untuk keluar dari bandar itu, kehilangan ramai anak buah dan pengikut mereka sepanjang perjalanan. Sekali lagi, La Malinche mungkin memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa ini, kerana beliau dapat menyampaikan maklumat kepada Cortés bahawa orang Aztec sedang bersiap untuk menyerang orang Sepanyol. Selepas peristiwa La Noche Triste, orang Spanyol telah memasuki peperangan habis-habisan dengan orang Aztec. Cortés dan pengikutnya menghabiskan beberapa bulan mengumpulkan sekutu Nahuatl mereka di sekitar Amerika Tengah sebelum kembali ke Tenochtitlan pada tahun berikutnya. Apabila mereka kembali ke sebuah kota Aztec yang telah dilemahkan teruk akibat wabak cacar yang telah dibawa masuk ke kota itu oleh orang Spanyol. Orang Aztec tidak mempunyai imuniti terhadap penyakit Eropah ini dan ia telah memusnahkan sebahagian besar penduduk kota tersebut. Akibatnya, pada musim panas tahun 1521, Cortés dan sekutu pribuminya berjaya menaklukkan kota itu, mengakhiri Empayar Aztec. Dalam tahun-tahun yang berikutnya, Empayar Spanyol berkembang untuk menguasai seluruh Amerika Tengah. La Malinche memainkan peranan penting dalam penaklukan bangsanya sendiri. Cortés pernah mendakwa bahawa selepas Tuhan, tiada siapa yang lebih penting dalam kejayaannya menakluk Meksiko selain daripada dia. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ. Setelah penaklukan Aztec selesai, dia terus tinggal bersama Cortés untuk beberapa waktu. Pada tahun 1522, dia melahirkan seorang anak lelaki bernama Martin. Atas sebab ini, dia telah dikenali sebagai ibu kepada bangsa Mestizo. Mestizo ialah orang-orang berdarah campuran yang muncul di Amerika Latin dalam dekad-dekad berikutnya, hasil perkahwinan antara penduduk asal dan orang Spanyol. Namun, La Malinche tidak berkahwin dengan Cortés. Dia sudah pun berkahwin dan apabila isterinya tiba di Meksiko pada tahun 1522, dia memutuskan bahawa La Malinche perlu meninggalkan rumah tangganya. Sehubungan itu, pada tahun itu, dia berkahwin dengan Juan Jaramillo, salah seorang Kapten Cortés. Pernikahan ini menjadikan La Malinche seorang wanita bangsawan Spanyol yang bebas. Dia kemudian melahirkan anak kepada Jaramillo, seorang anak perempuan pada tahun 1526. Anak-anaknya akhirnya menjadi sebahagian daripada golongan bangsawan Meksiko dan Spanyol, tetapi dia tidak sempat melihat semua ini. Pada tahun 1529, La Malinche, seperti ramai lagi penduduk asli Amerika Tengah yang lain, menjadi mangsa cacar. Dia mungkin berumur kira-kira 29 tahun pada masa itu. Terdapat perdebatan hebat tentang bagaimana La Malinche harus dikenang. Namanya sendiri telah menjadi sinonim untuk pengkhianatan. Di Amerika Tengah dan khususnya di Meksiko, Malinchista merujuk kepada seorang rakan senegara yang tidak setia. Lagipun, ini adalah seorang wanita yang membantu Spanyol menakluk dan memusnahkan tamadun tanah airnya sendiri. Namun mungkin dia tidak patut dipersalahkan atas peristiwa yang melibatkannya, tetapi sebenarnya adalah mangsa keadaan. Lagipun, dia mula terlibat dengan orang Spanyol akibat telah diperhambakan sejak kecil. Peranannya sebagai penterjemah bukanlah sesuatu yang telah dia rancang.
Dan dia mungkin telah dipaksa untuk melakukannya setelah Cortes dan pengikutnya mengetahui bahawa dia boleh membantu mereka berkomunikasi dengan orang yang bertutur dalam bahasa Nahuatl. Bagaimanapun, walaupun dia merupakan sekutu sukarela Cortes dan penakluk Spanyolnya, Mungkin kita tidak sepatutnya menghakiminya terlalu keras kerana perkara ini. lagipun apa yang dia lakukan hanyalah membantu seseorang menentang masyarakat yang telah memperhambakannya sejak awal lagi. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya difikirkan tentang keadaannya. Tetapi tidak dapat dinafikan bahawa La Malinche adalah tokoh penting dalam kehancuran Empayar Aztec dan transformasi Amerika Tengah pada abad ke-16. Selama 2 dekad antara tahun 1788 hingga 1808, Maria Luisa dari Palma adalah permaisuri Spanyol. namun tuduhan serius berleluasa sepanjang hidupnya daripada ketidaksetiaan berulang kali hingga meracuni musuh-musuhnya. Sama ada mana-mana kabar angin ini benar masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Tetapi dalam apa jua keadaan, dia sangat tidak popular di negaranya. Sertai saya ketika kita meneroka kehidupannya. Maria Luisa dari Palma dilahirkan pada 9 Disember 1751 di Bandar Palma di utara Itali. Pada masa itu, Itali terbahagi kepada banyak negeri kecil dan pada tahun 1748, Kadipaten Palma telah dianugerahkan kepada rumah di Raja Bourbon. Ini adalah hasil daripada perjanjian Aix-la-Chapelle yang telah menamatkan Perang Pewarisan Austria. Cawangan-cawangan berbeza keluarga Bourbon memerintah Perancis dan Spanyol. Dan telah diputuskan bahawa bapa Maria Luisa, Philip, anak kedua Raja Philip yang kelima dari Sepanyol, akan memperoleh gelaran Duk itu. Jadi, Maria dilahirkan di bandar Itali itu lebih 2 tahun selepas bapanya tiba di sana sebagai Adipati Palma. Ibu Maria Luisa ialah Louise Elizabeth, anak perempuan sulung Raja Louis yang ke-15 dari Perancis. Dia mempunyai pertalian rapat dengan Philip yang dikahwininya pada tahun 1739, Meneruskan tradisi perkahwinan antara sepupu rapat dalam kalangan keluarga diraja Eropah. dia dan Philip mempunyai 3 orang anak yang hidup hingga dewasa. Isabella dilahirkan pada tahun 1741, tidak lama selepas mereka berkahwin. 10 tahun kemudian, pada Januari 1751, Seorang budak lelaki bernama Ferdinand dilahirkan. hanya beberapa minggu kemudian, Louise Elizabeth mengandung dan Maria Luisa pun dilahirkan 11 bulan kemudian. ketiga-tiga anak itu dan ibu bapa mereka tinggal di Istana Kadipaten Kala Colonna di Palma, Sebuah bangunan indah yang telah diubah suai dan diperluaskan menjadi istana abad ke-18 daripada bangunan zaman pertengahan yang mengagumkan beberapa dekad sebelumnya. Maria Luisa dan 2 adik-beradiknya dikatakan telah dididik oleh Etienne Bonnard de Condillac, seorang sarjana pencerahan Perancis yang terkenal. Tetapi tiada bukti untuk menyokong perkara ini. Baiklah, Condillac diketahui telah tiba di Palma pada tahun 1768 dan pada masa itu Maria Luisa sudah pun meninggalkan Itali. Sebelum itu, keluarga tersebut telah mengalami satu tragedi apabila ibu Maria Luisa meninggal dunia pada tahun 1759. Diikuti pula oleh kematian kakaknya, Isabella, pada tahun 1763. Kedua-duanya telah meninggal dunia akibat cacar, penyakit paling maut di Eropah awal moden. Menjelang kematian Ibu Maria Luisa pada tahun 1759, sudah banyak pertimbangan diberikan tentang siapa yang akan dikahwininya. Dengan putera Louis, Adipati Burgundy di Perancis dianggap sebagai calon yang sesuai. Namun, dia meninggal dunia akibat tuberkulosis pada tahun 1761 ketika dia baru berumur 9 tahun. Selepas itu, perkahwinan dengan putera Charles, Anak lelaki dan pewaris Raja Charles III dari Spanyol, telah dicadangkan. Perundingan diadakan dan pada 4 September 1765, perkahwinan itu dilangsungkan di Istana La Granja, berhampiran Segovia, utara Madrid. Maria Luisa baru berusia 13 tahun, manakala Charles berusia 16 tahun dan pasangan itu adalah sepupu pertama. Perkahwinan itu penuh kesukaran pada tahun-tahun awal bagi Maria Luisa. Ibu Charles, Maria Amelia, telah meninggal dunia beberapa tahun lebih awal. Dan dengan Charles sebagai pewaris tahta Spanyol, Maria Luisa menjadi wanita utama di istana Spanyol. Beberapa ahli keluarganya bagaimanapun tidak menyukai beliau. Sebahagian besarnya disebabkan sikapnya yang dianggap suka mengongkong suaminya, seorang lelaki muda yang mudah terpengaruh dan tidak pernah muncul sebagai pewaris atau pemerintah yang kuat. Perkahwinan Maria Luisa tidak dikurniakan anak selama beberapa tahun dan apabila ia berlaku, Ia dibayangi oleh keguguran dan kematian beberapa anak beliau dan Charles.
Ini bukanlah perkara yang luar biasa. Kematian bayi dan kanak-kanak sangat tinggi pada zaman awal moden. Dengan 30 hingga 35% kanak-kanak meninggal dunia sebelum mereka mencapai usia 10 tahun. Selain itu, kematian bayi dan kanak-kanak adalah sangat teruk, terutamanya di kalangan beberapa keturunan diraja Eropah hasil daripada perkahwinan sesama kerabat dekat antara keluarga diraja. Ratu Anne dari Britain sebagai contoh. Telah hamil sebanyak 14 kali pada akhir abad ke-17 dan telah kehilangan semua anaknya, sama ada melalui keguguran atau kematian semasa bayi atau kanak-kanak. Maria Luisa sedikit lebih bernasib baik berbanding Anne. Dia dipercayai telah mengalami 24 kehamilan yang berbeza. 10 daripada kehamilan ini berakhir dengan keguguran, tetapi 14 daripadanya cukup bulan. Daripada 14 orang anak yang dilahirkan, 7 orang akan hidup sehingga dewasa. 7 yang lain meninggal semasa bayi atau kanak-kanak, Dan disebabkan perkara ini, gosip mula tersebar di istana Spanyol bahawa Maria Luisa telah disumpah. Anak sulung beliau dan Charles, seorang budak lelaki bernama Charles Clemente, lahir pada bulan September 1771, Meninggal dunia ketika baru berusia 2,5 tahun pada bulan Mac 1774. Seorang anak perempuan bernama Maria Luisa, sempena ibunya meninggal dunia pada usia 4,5 tahun pada musim panas tahun 1782. Kembar bernama Charles dan Philip atau Carlos dan Felipe, untuk menggunakan versi nama mereka dalam bahasa Spanyol, Dilahirkan pada bulan September 1783, tetapi mereka lemah sejak lahir. dan kedua-duanya meninggal dalam tempoh 3,5 minggu antara satu sama lain pada tahun 1784. 7 anak yang hidup hingga dewasa ialah Carlota, lahir pada tahun 1775, Maria Amelia, lahir pada tahun 1779, Maria Luisa, lahir pada tahun 1782, Ferdinand, lahir pada tahun 1784, Carlos, lahir pada tahun 1788, Maria Isabel, lahir pada tahun 1789, dan Francisco. lahir pada tahun 1794. Beberapa daripada mereka akan menjadi raja dan permaisuri di pelbagai negeri Eropah. Yang menariknya, Maria Luisa difahamkan masih mengalami keguguran. Pada tahun 1799, Pada masa itu, beliau sudah lewat usia 40-an dan mungkin dijangka sudah melepasi menopause. Pada ketika itu, riwayat kehamilan dan kelahiran Maria Luisa yang penuh penderitaan telah memberi kesan yang besar kepadanya. Walaupun Maria Luisa dikenali sebagai wanita yang menarik pada tahun 1770-an ketika beliau berusia 20-an, menjelang tahun 1780-an, Maria Luisa telah kelihatan tua sebelum waktunya. Dengan ramai yang perasan bahawa terdapat warna kekuningan seperti penyakit kuning pada kulitnya ketika beliau berusia 30-an. mungkin disebabkan oleh kehamilannya Yang kelihatan tiada penghujung dan banyak kali keguguran. Bapa mertua Maria Luisa, Raja Charles III, meninggal dunia pada musim sejuk tahun 1788 dan suaminya menaiki tahta sebagai Raja Charles keempat. Baginda akan memerintah selama 20 tahun berikutnya. Maria Luisa menjadi permaisuri secara serentak. Tidak lama kemudian, difahami bahawa beliau adalah tokoh utama di sebalik tahta suaminya bukanlah seorang pemerintah yang kuat. dan sering dikuasai oleh isterinya. Sebagai contoh, Dia menghadiri mesyuarat pertama bersama para penasihat kanan negara pada tahun 1788 dan menyatakan dengan jelas bahawa dia berniat untuk memainkan peranan dalam pentadbiran negara, sesuatu yang berterusan sepanjang tempoh pemerintahannya. Charles berpuas hati untuk membenarkan perkara ini kerana minat utamanya adalah dalam memburu dan aktiviti santai lain golongan bangsawan. Bagi Maria Luisa pula, Maria Luisa memainkan peranan yang jauh lebih besar dalam urusan negara dan khususnya dalam memajukan pendidikan serta budaya di Spanyol. selain itu, Beliau merupakan penaung utama Francisco Goya. Yang menjadi pelukis rasmi istana pada tahun 1790-an. Sepanjang kehidupan Maria Luisa di istana, Terdapat pelbagai tuduhan yang berterusan dibisikkan di sebalik pintu tertutup bahawa dia terlibat dalam ketidaksetiaan berulang kali. mempunyai ramai kekasih berlainan. Satu kabar angin khusus mendakwa bahawa dia mempunyai hubungan sulit dengan Manuel de Godoy, seorang lelaki muda yang pada tahun 1790-an naik menjadi Perdana Menteri Spanyol sebagai setiausaha negara. usianya yang muda, Kenaikan pantasnya ke tampuk kuasa Dan naungan oleh permaisuri bersama dengan hubungan rapatnya dengan baginda menimbulkan kecurigaan yang kuat bahawa mereka berdua terlibat dalam hubungan romantik selama bertahun-tahun. Selain itu, Maria Luisa bergantung secara emosi kepada Godoy melalui masa-masa yang bergolak seperti ketika dia kehilangan anak-anaknya dan kemurungan yang disebabkan oleh menopausnya. Godoy juga dihabarkan sebagai bapa kandung kepada beberapa orang anaknya. Dan Padri Penaku Dosa Ratu menulis dalam wasiat terakhirnya
bahawa tiada seorang pun anak lelaki dan perempuannya tiada seorang pun adalah hasil perkahwinan yang sah. Walaupun ramai ahli sejarah berpendapat bahawa hubungan itu mungkin berlaku, Sebenarnya, kita mempunyai sangat sedikit bukti kukuh yang mengesahkan perkara ini. tuduhan-tuduhan ini nampaknya sangat berleluasa disebabkan oleh rasa cemburu di kalangan pesaing Godoy untuk mendapatkan kuasa dan kerana permaisuri melebihi batasan yang dikenakan ke atas wanita dalam dunia yang dikuasai lelaki. Kabar angin jahat itu juga merebak kepada hubungan Maria Luisa dengan beberapa lagi bangsawan wanita terkemuka di Istana Sepanyol. Sebagai contoh, ia disyaki bahawa dia telah meracuni Maria Cayetana de Silva, Duchess of Alba yang ke-13. Duchess of Alba telah berkahwin dengan Marquis Villafuente dan penyatuan dua keturunan bangsawan Sepanyol yang terkenal ini telah menjadikan mereka sangat berpengaruh di Istana Diraja Sepanyol, kedua tertinggi selepas keluarga diraja dan wangsa Osuna. Maria Luisa dilihat sebagai pesaing kepada kedua-dua Duchess of Alba dan Osuna akibatnya. Oleh itu, apabila Duchess of Alba tiba-tiba meninggal dunia pada musim panas tahun 1802 pada usia hanya 40 tahun, kematiannya dianggap mencurigakan dan tuduhan bahawa ratu telah mengatur agar pesaingnya diracun tersebar. Tuduhan ini sama sekali tidak berasas dan hampir semua ahli sejarah bersetuju bahawa Alba meninggal dunia akibat tuberkulosis yang disulitkan oleh demam yang teruk. Walau bagaimanapun, ini bukan satu-satunya wanita yang dikabarkan telah diracuni oleh Maria Luisa. Pada tahun 1802, Anak lelakinya, Putera Ferdinand, berkahwin dengan Maria Antonia dari Naples dan Sicily. Maria Luisa tidak menyukai menantunya. Pernah menulis kepada Manuel Godoy, "Apa yang harus kita lakukan dengan ular syaitan menantu saya itu dan anak lelaki saya yang pengecut dan hina itu?" Permusuhan antara mereka berdua dan hakikat bahawa dia baru berumur 21 tahun membawa kepada tuduhan bahawa dia telah diracun. Tetapi tiada bukti untuk menyokong perkara ini. Dan Maria Antonia sebenarnya meninggal dunia akibat tuberkulosis. Menjelang awal abad ke-19, mereka yang berada di pusat kuasa di Sepanyol mempunyai isu yang lebih besar untuk dibimbangkan daripada kecurangan Ratu Permaisuri yang dianggap atau cerita rekaan tentang kemungkinan diracun. Satu ancaman yang jauh lebih nyata dan ketara telah muncul di Eropah Barat. Pada tahun 1789, Revolusi Perancis telah bermula yang akhirnya pada awal dekad 1790-an membawa kepada penurunan tahta dan pelaksanaan hukuman mati terhadap Raja Louis ke-16 dari Perancis, sepupu Maria Luisa. Dalam peperangan Revolusi Perancis yang menyusul, Raja Charles dan kerajaannya, seperti yang dapat difahami, telah menyertai Pakatan Anti-Perancis bersama dengan Britain dan Austria menentang Perancis. Tetapi apabila Perancis mula mendapat kelebihan ke atas musuh-musuh mereka pada tahun 1794, Charles, Maria, Luisa, Godoy dan yang lain yang bertanggungjawab di Madrid secara mengejutkan menukar haluan. satu pakatan telah dimeterai dengan Republik Perancis yang baru yang menyaksikan Sepanyol menjadi sekutu utama Perancis di kalangan kuasa-kuasa Eropah. Pakatan Franco-Spanyol sentiasa merupakan satu pakatan yang tidak seimbang. Sepanyol merupakan kuasa kelas kedua di Eropah menjelang akhir abad ke-18 dan Perancis sedang meningkat sebagai kuasa benua yang dominan di bawah Republik. Tetapi keadaan ini menjadi lebih ketara di bawah Napoleon Bonaparte sebagai Maharaja Perancis mulai tahun 1804. Pada tahun 1807, Maria, Luisa, Charles dan Godoy cuba mengambil kesempatan daripada peluasan Perancis dengan memeterai perjanjian Fontainebleau yang membolehkan Sepanyol untuk menyerang dan mengilhak Portugal secara efektif, sebuah kuasa yang bersekutu rapat dengan musuh utama Perancis, Britain. Apa yang berlaku selepas itu ialah satu tempoh campur tangan yang ketara dalam urusan Sepanyol oleh pihak Perancis yang akhirnya memuncak dengan penyingkiran Charles dan kenaikan singkat Ferdinand, anak sulung Charles dan Maria Luisa sebagai raja, seorang tokoh yang semakin menentang ayahnya yang lemah pendirian itu sepanjang tahun-tahun tersebut. Maria Luisa dan Charles merayu kepada Napoleon mengenai pengaturan baru ini, tetapi bantahan mereka membawa akibat yang lebih buruk apabila Napoleon memutuskan untuk menyingkirkan keluarga diraja Sepanyol sama sekali. Pada musim panas tahun 1808, dia melantik abangnya, Joseph Bonaparte, sebagai Raja baru Sepanyol. Dengan ini, masa Maria Luisa di pusat kuasa di Madrid telah berakhir. Namun begitu, susunan baru ini merupakan satu bencana bagi Napoleon dengan perang gerila yang berlarutan meletus di Sepanyol yang telah menelan begitu banyak sumber Perancis pada akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1810-an sehingga ia dikenali sebagai Ulcer Spanyol.
Dengan penurunan tahta, Charles dan kemudian penyingkiran Ferdinand demi Joseph, pada tahun 1808, Maria Luisa, suaminya dan Godoy meninggalkan Spanyol dan menghabiskan sebagian besar penghujung tahun 1800-an dan awal tahun 1810-an sebagai tahanan tidak rasmi di Perancis. Mereka tinggal dalam keadaan yang selesa di Aix-en-Provence dan di Marseille. Tetapi mereka berada di bawah satu bentuk tahanan politik pada masa yang sama untuk menghalang mereka menjadi sumber ketidakpuasan politik sekiranya mereka kembali ke Spanyol. Pada tahun 1812, bekas raja dan permaisuri serta pengikut mereka dibenarkan berpindah ke Itali, di mana mereka tinggal untuk suatu tempoh di Rom, di bawah naungan kepausan. Peristiwa berubah dengan pantas pada masa itu. Dan apabila Empayar Napoleon runtuh pada pertengahan dekad 1810-an, berikutan pencerobohan tentera ke atas Rusia yang berakhir dengan malapetaka, Ferdinand kembali ke Spanyol dan mengambil semula tahta di sana. Dia melarang ibu bapanya daripada kembali ke Madrid. Oleh itu, Maria Luisa dan suaminya menghabiskan tahun-tahun terakhir mereka tinggal di Rom. Ia bukanlah persaraan yang tidak menyenangkan. Masa persaraan itu dihabiskan sebagai orang kepercayaan rapat pihak kepausan sambil mengumpulkan koleksi seni yang berharga. Beliau meninggal dunia di Kota Abadi pada 2 Januari 1819 pada usia 67 tahun. Charles meninggal dunia hanya 2,5 minggu kemudian. Godoy, sementara itu, akan hidup lebih dari 3 dekad lagi. Maria Luisa telah menamakan beliau sebagai penerima utama dalam wasiatnya. Dan Charles telah segera memintanya segera meninggalkan istana mereka dalam buangan selepas kematiannya. Mungkin kabar angin itu benar juga. Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti. Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video kompilasi tentang wanita-wanita bersejarah ini. Saya harap anda mendapati ia menarik. Beritahu saya, apa pendapat anda tentang kehidupan mereka di ruangan komen di bawah. Dan jika anda ada sebarang cadangan, maklumkan juga di ruangan komen di bawah. Saya harap semua anda telah melanggan dan mengaktifkan notifikasi supaya anda dapat semua video saya sebaik sahaja saya memuat naiknya. Dan itu sahaja daripada saya, jadi saya akan jumpa anda semua dalam kehidupan terlupa yang seterusnya. Terima kasih.